Baru-baru ni kan, kecoh betul kat media sosial pasal satu insiden yang melibatkan masyarakat Bawian kita di Malaysia. Isu ni sebenarnya membuka satu persoalan yang sangat penting. Dalam dunia moden sekarang ni, macam mana kita nak seimbangkan tradisi nenek moyang kita dengan realiti hidup hari ni? Persoalannya sekarang, adakah video yang tular tu betul-betul menggambarkan wajah sebenar komuniti Bawian di negara kita? Atau mungkin ini cuma satu tradisi lama yang dah disalahfaham ataupun satu pertembungan budaya dalam masyarakat kita yang moden dan majmuk ni. Jom kita bedah siasat sama-sama. Okey, sebelum kita kupas isu ni dengan lebih dalam, penting sangat untuk kita kenal dan faham dulu sejarah dan legasi orang Bawian yang sebenarnya cukup gemilang. Sebenarnya, komuniti ni dah lama berakar umbi di Malaysia tahu, sejak abad ke-19 lagi. Apa yang buat mereka ni istimewa ialah semangat persaudaraan dan jati diri diorang yang memang kental. Semangat inilah yang bukan sahaja membentuk komuniti mereka, tapi juga banyak menyumbang kepada pembangunan negara kita. Dan kalau kita cakap pasal sumbangan, tengoklah senarai nama ni. Bukan calang-calang orang tahu. Daripada legenda bola sepak negara, Supermok Mokhtar Dahari, sampailah ke seniman agung Aziz Sattar, Malah Fauziah Nawi dan Mahali Jasuli pun. Bakat-bakat dari komuniti Bawian ni dah lama mewarnai arus perdana Malaysia. Apa yang menarik tentang tokoh-tokoh ni kan? Diorang berjaya bawa nama dan nilai-nilai Bawian dengan penuh bangga. Tapi dalam masa yang sama, sangat dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Inilah contoh terbaik macam mana nak berjaya sambil kekalkan identiti budaya dengan penuh berhemah. Jadi, kalau komuniti bawah ni hebat macam tu, kenapa pula boleh timbul kontroversi pasal perarakan ni? Kat sinilah kita kena tengok isu ni dari 3 sudut yang sangat penting. Adat, adab dan syarak. Okey, kita mulakan dengan niat. Niat asal tradisi ni memang baik. Nak kejutkan orang bangun sahur kan? Itu satu amalan yang terpuji. Tapi masalahnya timbul bila cara pelaksanaannya tu mendatangkan kesan sebaliknya. Bila dah jadi bising melampau sampai ganggu jiran tetangga, itu yang jadi isu. Dalam Islam sendiri pun ada satu prinsip fiqh yang penting, namanya al-adatu muhakkamah. Senang cerita, ia bermaksud adat atau amalan setempat tu boleh diterima sebagai sebahagian daripada hukum, tapi ada syarat besar dia. Syaratnya, ia tak boleh mendatangkan mudarat atau bercanggah dengan hukum syarak yang lebih utama. Dan inilah puncanya, bila laungan suci macam selawat dicampur aduk dengan perlakuan yang tak sepatutnya, ada yang merokok, melompat-lompat, pakaian pun tak sopan, ia dah terkeluar dari batas adat dan jadi satu pelanggaran adab. Perbuatan macam ni bukan saja merosakkan nilai tradisi tu, tapi boleh mencemarkan imej kesucian Islam itu sendiri. Jadi, kenapa perkara macam ni boleh berlaku kan? Mesti ada sebab yang lebih mendalam di sebaliknya. Jom kita cuba faham. Ada satu konsep menarik yang kita boleh kaitkan di sini, iaitu sindrom kepompong. Dulu, sistem pondok dalam komuniti Bawian sangat bagus untuk eratkan perpaduan. Tapi, bila semangat komuniti itu menjadi terlalu tertutup atau eksklusif, ia berisiko menjadi macam sebuah kepompong. Mereka mungkin terlepas pandang atau tak peka dengan sensitiviti masyarakat di luar. Inilah yang bahaya. Jadi, apa jalan keluarnya? Penyelesaiannya bukan dengan membuang terus semangat komuniti yang kuat tu. Tidak. Tapi, semangat tu perlu berevolusi. Daripada sistem lama yang hanya fokus kepada hal dalaman, ia perlu diubah suai untuk hadapi cabaran moden. Contohnya, wujudkan satu rangkaian profesional Bawian. Gunakan semangat kekitaan tu untuk bantu satu sama lain dalam pendidikan, kerjaya. Barulah ia relevan. Jadi, apa hala tujuh komuniti Bawian selepas ini? Macam mana nak pastikan maruah mereka terus dijaga? Jawapannya terletak pada kebijaksanaan untuk memilih bahagian mana dari warisan yang perlu diteruskan. Jalan ke hadapan memerlukan kita untuk menapis tradisi dengan bijak. Ada perkara yang kita perlu kekalkan, contohnya macam seni pencak silat dan semangat gotong royong. Itu aset yang sangat berharga. Kemudian, ada perkara yang perlu kita inovasikan. Perarakan yang bising tu, apa kata kita ubah jadi program edaran pek sahur secara senyap? Kan lebih bermanfaat. Dan yang paling penting, ada perkara yang kita kena tinggalkan terus. Budaya yang tak membina atau amalan yang tak beradab tu, lupakan sajalah.
Ada satu perumpamaan yang sangat bagus. Dalam budaya ni, kita kena jadi macam pemandu yang cekap. Kena tahu bila masanya nak tekan minyak untuk tonjolkan identiti kita dan bila masanya nak tekan brake untuk hormat ruang orang lain. Keseimbangan tu penting. Sejarah dah buktikan orang bawian ni pelaut dan pengemudi yang hebat. Jadi kebijaksanaan yang sama ni perlu diterapkan dalam budaya. Pada akhirnya, kesimpulan dia mudah saja. Semuanya berbalik pada satu prinsip yang universal. Adab mendahului adat. Tak kiralah kita bangsa apa pun, adab dan hormat kepada masyarakat sekeliling mesti jadi nombor satu. Apabila adab dijaga dan syariat dipatuhi, barulah mana-mana komuniti, termasuklah komuniti bawian, boleh bangkit semula dengan penuh hormat dan disegani.